4 Mei 2025. Apa yang terjadi di Ukraine? Update Ukraine. Semalam Ukraine melakukan ofensif di Crimea. Mereka menggunakan banyak drone, dan juga yang memeranjatkan saya beberapa bulan ni memang mereka tidak menggunakan misil, dan mereka menggunakan Storm Shadow misil. Storm Shadow ni dia berasal daripada British. Jadi mereka menggunakan Storm Shadow, dan Storm Shadow ni dilancarkan menggunakan jet pejuang. Dan kita dah nampak sekarang yang Trump nak sambung perang dengan dengan Rusia. Sebab tu mereka supply Storm Shadow ni, dan lepas ni ATACMS, dan lepas ni semua misal-misal yang mereka ada, mereka akan berikan kepada Ukraine. Dan ada teman-teman bagi tahu saya tempoh hari, berita saya mengatakan 200 juta drone yang dilancarkan oleh US dimusnahkan oleh Houthi. 200 juta ni dalam masa seminggu, kos yang US terpaksa bayar musnah, Houthi musnahkan dalam masa seminggu. Mungkin 10 ke 15 ke lebih kurang macam tu. Harga 200 juta. Harga drone mereka memang harga harga memang mahal teman-teman. Harga senjata US ni, anda harus faham ini. Dan juga perang akan berterusan lah di Ukraine. 2-3 hari ni dua perangkap sama yang pejuang-pejuang pasang di dalam tanah. Mereka menggunakan balik bom 1 tan yang Israel jatuhkan tapi tak meletup. Dan mereka tunggu saat yang baik dan mereka letupkan. Dan letupan yang kali kedua adalah telah membunuh dan mencederakan askar elit Israel yang digelar Yalon, iaitu belian. Askar elit diperangkap oleh pejuang-pejuang. Ini askar elit ni, Yalon ni, tugasnya hanya mencari jalan bawah tanah yang Hamas buat. Mereka ni speciality lah, kerja mereka adalah ini. Tapi masalah dia, kebanyakan bawah tanah Hamas jerangkap sama. Mereka menunggu askar Israel masuk dan mereka letupkan. Kalau tak percaya, anda boleh lihat sejarah-sejarah bagaimana perang Vietnam. Mereka membuat jerangkap bawah tanah. Anda boleh lihat sejarah-sejarah macam mana. Jadi ini, dan seperti biasa, setan Yahoo tak nak mengalah, tak nak berbual pasal gencatan senjata, dan dia hanya cakap sekarang askar Israel, IDF dah sampai 4 km daripada border Israel masuk ke Gaza. Ini semua propaganda sahaja. Dan juga dia berkata 10,000 lagi askar reservis akan dihantar untuk berperang dengan Gaza, nak buat ofensif. Macam mana teman-teman dia nak hantar 10,000 kalau 2% sahaja daripada 10,000 ini pergi perang? Yang lain askar reservis ke 50% takkan datang balik untuk membantu setan Yahoo berperang. Anda boleh lihat bagaimana penduduk-penduduk Yahudi Israel sekarang menunjuk perasaan yang besar-besaran menentang. Mereka kata kami adalah Yahudi dan bukan Zionis.
dan Zionis tidak boleh memerintah Israel. Kan saya dah katakan daripada zaman Rasulullah sendiri dah pernah duduk dengan orang Yahudi. Daripada zaman-zaman Nabi lain pun dah pernah berduduk satu kampung dengan orang Yahudi, tak ada masalah. Kenapa sekarang ni masalah? Kerana mereka bukan Yahudi, mereka adalah Zionis, teman-teman. Zionis, neokon. Inilah masalah dia. Kita doakanlah yang terbaik untuk pejuang-pejuang yang berada di Gaza, teman-teman. Dan duit Rusia yang berada di negara Europe sebanyak 300 bilion sebulan. Setahun Rusia dapat macam bunga lah pasal simpanan duit ni sebanyak 1.5 bilion. Mungkin Europe telah gunakan untuk Ukraine duit bunga ni, dan sekarang mereka dah tak sabar lagi, mereka ratah lagi 3 bilion. Duit Rusia ni yang 300 bilion ni, dia ratah 3 bilion untuk diberi kepada syarikat-syarikat yang melabur di dalam Ukraine. Melabur apa? Melabur ni lah, beli senjata untuk Ukraine. Sampai bila 300 bilion ni akan habis? Sekejap ya teman-teman. Dah semakin kaya lah Zelensky sekarang dapat duit Rusia sebanyak 300 bilion. Slow dia dapat. Habis dia nak pakai duit kocek dia orang ke? Memanglah tidak. Mereka tidak akan gunakan duit kocek mereka. Kita update sedikit tentang Syria, okey? Syria, Al-Jolani selepas Assad berpindah ke Rusia, Al-Jolani duduk di istana Presiden Rusia, Presiden Syria lah. Jadi Israel telah mengebom dekat-dekat dengan istana ni. Ini adalah amaran daripada Israel kerana Al-Jolani sekarang, askar-askar HTS Al-Qaeda ni semakin menghampiri Bukit Golan dan mereka memburu penduduk Drus yang berada di Bukit Golan. Jadi Israel tak suka, sebab tu Israel mengebom dekat dengan tempat duduk Al-Jolani. Assalamualaikum, selamat petang semua. Jangan lupa like, share dan subscribe teman-teman. Bantu channel saya ni dan hati-hati di jalan raya. Hurrah everybody.